Hello guys, come with me as a counselor. So today, saya akan berkongsi rutin harian saya dari awal pagi sehinggalah tamat waktu kerja sebagai seorang counselor. Sebelum sesi kaunseling bermula, saya perlu membuat persediaan supaya semua sesi berjalan dengan lancar dan teratur. Dan paling penting sekali, saya juga akan memastikan pemakaian saya adalah sopan dan teratur. Sebaik saja saya sampai di pejabat, perkara pertama yang saya lakukan ialah menyimak jadual temu janji klien. Hal ini penting untuk memastikan setiap klien mempunyai masa yang telah ditetapkan dan tiada pertindihan sesi yang berlaku. Seterusnya, saya akan menghantar email peringatan kepada klien yang mempunyai sesi hari ini. Tujuannya adalah untuk mengingatkan mereka tentang masa temu janji serta memastikan mereka hadir pada hari yang telah ditetapkan. Kerana setiap sesi adalah sangat penting untuk proses kaunseling. Untuk menjalankan proses konseling, saya akan bersedia di satu ruangan yang khas. Ruangan ini direka khas untuk klien bagi memberikan suasana yang selamat, tenang dan memberikan privasi kepada klien. Sepanjang sesi konseling, saya bertanggungjawab untuk memberi ruang yang selamat kepada klien untuk meluahkan apa sahaja yang mereka rasa, tanpa rasa takut untuk dihakimi. Saya akan bermula dengan soalan terbuka seperti bertanyakan khabar mereka untuk memahami keadaan klien dengan lebih mendalam. Dalam proses konseling ini juga, saya menggunakan kemahiran konseling seperti kemahiran mendengar secara aktif, empati serta refleksi untuk membantu klien mengenal pasti emosi sebenar mereka. Kadang-kadang klien sukar untuk meluahkan perasaan secara jelas. Jadi, saya gunakan kaedah bantuan seperti lembaran kertas kosong di mana klien boleh menulis ataupun melukis perasaan mereka. Kaedah ini membantu klien yang sukar bercakap untuk lebih mudah mengekspresikan emosi yang mereka pendam. Selepas itu, saya akan membantu klien melihat masalah mereka dengan lebih jelas dengan mengenal pasti punca tekanan serta memahami corak pemikiran yang mungkin mempengaruhi emosi mereka. Saya juga akan membimbing klien untuk mencari pilihan atau langkah yang boleh mereka ambil untuk mengurus situasi tersebut dengan lebih baik. Sepanjang sesi konseling ini, saya tidak memberi arahan ataupun keputusan kepada klien. Sebaliknya, saya bertanggungjawab untuk membantu mereka lebih memahami diri sendiri dan membuat keputusan yang sesuai untuk kehidupan mereka. Dalam tempoh kira-kira 45 minit hingga 1 jam dalam sesi konseling ini, fokus utama sebagai seorang konselor, saya bertanggungjawab untuk membantu klien merasa didengar, difahami dan disokong. Selepas sesi konseling tamat, saya akan kembali ke pejabat untuk merekod sesi konseling. Rekod ini penting untuk memantau perkembangan klien dan memastikan semua maklumat disimpan secara profesional, kerana segala maklumat klien adalah sulit. Selain menjalankan sesi konseling, sebagai seorang konselor, saya juga akan menghadiri mesyuarat secara dalam talian bersama pasukan konseling. Dalam mesyuarat ini, kami akan membincangkan program, isu klien secara umum tanpa mendedahkan identiti mereka serta perancangan aktiviti kesihatan mental yang boleh dijalankan. Sebelum waktu kerja tamat, saya akan menyediakan laporan ringkas dan mengemas semua fail sesi konseling. Ini memastikan semua dokumentasi disimpan dengan lengkap dan rapi.
Di sebalik setiap sesi konseling, seorang konselor memikul tanggung jawab yang besar, bukan hanya mendengar tetapi juga mendokumentasi, merancang, dan terus memberi sokongan agar klien tidak berjuang bersendirian. Oke, sekian saja blog saya sebagai seorang konselor pada hari ini. Terima kasih.